sakit rahang, sakit gusi dan sakit gigi. Rupanya anxiety. Saya ada patient seorang berumur 38 tahun, seorang wanita, datang berjumpa dengan saya dengan masalahnya perut yang angin, perut yang kembung, perut yang pedih, perut yang panas, dada yang sakit, tekak yang tercekik, kepala yang pening dan melayang, dan dagunya ataupun jawnya, rahangnya sangal, dan gigi yang sakit, mulut yang kering. Lama. Sakitnya banyak tahun, dekat 6-7 tahun sakitnya. Masa dia datang jumpa dengan saya tak perasan dia pakai gigi palsu. Jadi, saya fokus dengan rawatannya yang masalah perut, tekak dan masalah kepala yang pening. Saya cek dia, saya kata dia, ni simptom anxiety puan. Okay, so saya pun bagi kat dia ubat anxiety. Saya bagi kat dia Xanax 0.5mg. Dia makan, saya tak cakap kat dia ubat Xanax. Saya kata kat dia ubat angin dengan gastric dengan GERD. Dia kata, doktor saya tak nak ubat anxiety doktor, sakit saya sakit perut. Doktor rawat perut saya. Okey, tak apa, saya bagi ubat angin dengan gastric dengan GERD. Sebenarnya saya bagi Xanax 0.5. Dia pun makan. Dia makan-makan, saya sembang ceritanya lama gini semua. Lepas tu lebih kurang dalam 15 minit, pedih perut hilang, panas hilang, senak hilang, kembung hilang. Lepas 20 minit, dada dah tak panas dah. Lepas tu tekak pun tak tercekik. Lepas setengah jam, kepala melayang tu hilang. Termasuk dengan gusi dia, rahang dia tu, semua dah tak sakit. Dia kata, doktor dah setengah jam dah hilang doktor. So, doktor bagi ubat gastrik, ubat angin dekat saya. Doktor, saya nak bagi tahu satu lagi doktor. Ni dia buang gigi palsu, dia tunjuk kat saya. Ha? Gigi palsu? Doktor, gigi saya dah tak ada dah doktor. Gigi saya semua dah kena buang. Saya nak tunjuk kat doktor, doktor bagi ubat apa? Ubat angin dekat saya. Gigi saya dah tak sakit. Gigi saya dah tak sengal. Gusi saya dah tak sakit dah doktor. Gigi saya dulu ada. Saya sakit gigi, sakit gusi, sakit rahang. Saya jumpa doktor, doktor gigi jumpa tengok saya, dia kata gigi saya tak rosak doktor, tapi saya sakit doktor. Dia bagi ubat sakit tak hilang. Cabut daripada gigi bongsu, cabut sikit, masih sakit. Cabut sakit. Last kali gigi saya dah tak ada doktor. Gigi saya dah habis rongok. Saya ni dah jadi nenek lah. Umur saya baru 30 lebih, saya dah jadi nenek terpaksa pakai gigi palsu. Yang saya sakit hatinya doktor, yang saya sedihnya doktor, gigi saya semua tertanggal, tapi sakitnya tak hilang-hilang. Doktor gigi garuk kepala. Dia kata nak cabut apa lagi, dah tak ada gigi dah. Dia pun tak faham kenapa sakit. Hari ni saya nak cakap ke doktor, doktor bagi ubat angin kat saya, semua ni dah hilang doktor. Saya makan ubat tak sakit pun tak hilang. Doktor bagi ubat apa kat saya doktor, dah baik dah gigi saya, gusi saya doktor. Saya pun nak terkejut. Saya tak bagi ubat gigi puan. Saya bagi ubat anxiety. Doktor bagi ubat anxiety kat saya. Saya bukan mengidap anxiety doktor. Saya ada masalah perut, probiotik, angin, gastrik, GERD, nak ke kepala pening. Saya kata kat dia, puan, saya bukan bagi ubat gastrik tadi. Hilang tak hilang? Lah doktor, hilang semua. Maka ubat gastrik selama ni hilang tak? Tak hilang lah doktor. Maka ubat angin GERD hilang tak? Tak hilang juga doktor. Pantang-pantang sampai kukuh hilang tak? Tak hilang juga doktor. Tapi ubat doktor tadi hilang lah. Puan, simptom puan tu sebenarnya adalah simptom anxiety. Cuma saya hari ni baru saya tahu, rupanya anxiety boleh menyebabkan gigi dan gusi sakit dengan rahang sakit. Yang tu baru saya tahu, saya cakap kat dia. Betul doktor, dia betul doktor, saya pun tak tahu doktor. Gigi saya tak ada doktor, dia jadi nenek, kena pakai gigi palsu. Terima kasih doktor. Selama ni saya ingatkan saya angin, saya gastrik, saya GERD, saya ingat gigi saya masalah. Doktor tu kata saraf saya ni dah rosak, saya tak tahu apa benda yang rosak. Tapi masalah dia bagi buat saraf, buatan sakit tak hilang. Terima kasih banyak-banyak doktor. Hari ni baru saya tahu, rupanya anxiety boleh kacau kepala sampai ke bawah doktor ya. Ya. Saya pun bagi ubat tu standby untuk dia makan bila perlu. Saya ajar dia macam mana nak buat anxiety tanpa ubat. Boleh baik doktor? Boleh. Lepas ni jangan pantang-pantang ya. Jangan dengar cakap bukan-bukan ya. Jangan duk beli suplemen bukan-bukan ya. Jangan duk sebut angin gastrik lagi tau. Ini adalah anxiety. Boleh baik doktor? Boleh. Boleh sembuh tanpa ubat doktor? Boleh. Follow saya ni. Saya hari-hari buat live, ajar orang macam mana nak buat anxiety tanpa ubat, tanpa suplemen, tanpa probiotik, tanpa magnesium, tanpa ubat doktor, tanpa doktor man, tanpa bomo, tanpa ustaz. Boleh baik tanpa ubat. Allah ada, kita boleh buat. Cuma jangan degil. Follow saya, like and share. Saya akan ajak hari-hari. Kalau tak tengok, rugi. Kalau nak tengok rakaman, ada dekat muka buku Rumah Merah, Rumah Biru, Dr. Man Tiri dia live. Follow, nanti aku akan ajak. Faham? Saya bagi ubat untuk membuktikan saja. Ramai orang tak percaya. Ramai bila saya cakap kata anxiety, yang pun tak percaya, berkata bohong. Ramai, dia boleh kacau emosi perasaan. Anxiety boleh kacau emosi perasaan. Anxiety boleh kacau fizikal juga. Dia boleh tiru gastrik, GERD, kembung, loya, nak muntah, vertigo, migraine, mata berat, gigi sengal, gigi tak ada, sakit belakang, sakit belikat. Ramai orang tak percaya.
Tak apalah, tak percaya pun tak apa. Yang penting yang follow saya ni, terima kasih banyak. Kita sama-sama baik. Kita baik, kita kuat, kita sihat. Kita reset otak. Jangan duk reset perut saja. Sebab otak kena reset. Tuhan suruh kita reset otak, positive thinking dan positifkan mindset kita. Kita boleh baik, kita kuat, kita sihat. Wahai anxiety, nyah kau dari sini. Follow dia teman.